Isu automated system. Teknologi hebat tetapi teknologi gagal. RUU ini sebenarnya bukan soal menukar istilah ataupun menambah satu dua subsection. Apa yang kita sedang bahaskan hari ini adalah sebuah perubahan struktur terhadap cara Malaysia mengurus pintu masuk, cara kita menapis ancaman, merekod pergerakan manusia dan juga menentukan siapa yang layak menjejak kaki ke tanah air kita. Jadi pada zaman di mana jenayah rentas sempadan semakin licik dan juga sindiket pemerdagangan manusia semakin agresif, saya memahami keperluan kerajaan untuk melangkah ke fasa seterusnya dalam pengurusan immigration. Kita tak boleh bergantung kepada sistem yang dibentuk pada tahun 1959 untuk menangani ancaman 2025. Dunia dah berubah dan undang-undang pun perlu bergerak seiring. Sebab itulah saya ingin mengiktiraf beberapa elemen yang penting dalam pindaan ini dan saya percaya sememangnya selaras dengan keperluan semasa. Yang pertama, pengenalan biometrik, advanced passenger information dengan izin dan juga passenger name record dengan izin adalah selaras dengan standard keselamatan antarabangsa. Negara-negara maju menggunakan sistem ini untuk mencegah kemasukan individu-individu yang berisiko tinggi sebelum mereka tiba. Dengan maklumat seperti itinerary, rekod penumpang dan juga data fizikal, kita bukan sahaja mengesan ancaman, kita mencegahnya daripada mendekati pintu masuk tanah air kita. Yang kedua, saya menyambut baik perluasan skop undang-undang kepada kereta api antarabangsa. Dunia sedang bergerak ke arah integrasi rel serantau, termasuklah potensi jaringan high speed rail ataupun ETS lintas padan. Malaysia tak boleh menjadi negara yang hanya menapis udara dan laut tetapi membiarkan darat menjadi laluan yang longgar. Tuan Yang di-Pertua, setiap langkah ke depan mesti disertai dengan cerminan yang jujur. Dan di sebalik kebaikan yang jelas, RUU ini sebenarnya menimbulkan beberapa persoalan besar yang berkait rapat dengan keselamatan negara. Jadi isu pertama adalah isu privasi dan juga keselamatan data. Data ini bukan data biasa, ini adalah data yang paling peribadi, sensitif dan paling sukar diganti. Kalaulah dikatakan kata laluan bocor, kita boleh tukar kata laluan. Kalaulah nombor bank account bocor, kita boleh tukar. Tapi kalaulah cap jari bocor, apa yang kita akan buat? Apakah pelindungan undang-undang yang diberikan kepada rakyat Malaysia dan juga adakah kerajaan mempunyai protokol respons terhadap pencerobohan data seperti ini? Jadi isu yang kedua, iaitu isu automated system. Teknologi hebat tetapi teknologi gagal. Jadi kita semua pernah lihat situasi gate yang tak buka, sistem tak dapat membaca pasport dan orang terkandas. Jadi sekiranya automasi menjadi wajib tetapi infrastruktur tidak kukuh ataupun tidak seragam, rakyat dan juga pelawat akan menanggung akibatnya. Jadi di sini kita perlu memastikan teknologi membantu dan bukan membebankan. Dan isu yang ketiga, pindaan ini membawa impak keuangan yang besar. Sistem otomasi, penyimpanan data digital, mesin biometrik, integrasi keselamatan dan juga latihan pegawai semuanya memerlukan perbelanjaan yang signifikan. Jadi RUU ini sendiri menyatakan implikasi keuangan tetapi tidak menyatakan jumlah. Jadi saya rasa tak sewajarlah kalau kita nak meluluskan satu undang-undang tanpa memahami kos sebenar yang bakal ditanggung negara. Maka saya sekali lagi ingin mengemukakan tiga soalan kritikal kepada Yang Berhormat Menteri, iaitu bagaimana kerajaan menjamin keselamatan data biometrik rakyat dan juga pelawat. Adakah undang-undang perlindungan data akan diperkuatkan serentak? Yang kedua, apakah standard minimum dan plan kontingensi untuk automated system jika berlakunya kerosakan ataupun kegagalan di pintu masuk negara? Dan yang akhirnya, berapakah anggaran kos sebenar pelaksanaan keseluruhan pindaan ini dan bagaimana ia akan diselaraskan dengan perancangan fiskal negara? Tuan Yang di-Pertua, kita mahu sepadan yang kuat. Perkara ini kita tidak dapat nafikan. Tetapi kita juga perlukan undang-undang yang bijaksana. Undang-undang ini perlu melangkah ke hadapan
Tetapi janganlah sampai kita melangkah tanpa memikirkan akibatnya kepada rakyat. Jadi biarlah RUU ini menjadi reformasi yang progresif dan berprinsip. Jadi sekian, terima kasih. Bukit Bendera menyokong.